Kalau kita ada 12 coklat dengan 18 gula-gula, macam mana kita nak agihkan kepada pelajar tanpa baki? Kalaulah loceng pertama bunyi setiap 4 minit, loceng kedua bunyi setiap 6 minit, macam mana kita nak tahu loceng tersebut berbunyi serentak? Itulah yang kita akan belajar dalam bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Dalam episod kali ini, kita akan belajar beberapa perkara. Yang pertama, faktor, kemudian gandaan, nombor perdana, faktor perdana, GSTK dan juga FSTB. FSTB dan GSTK ni sebenarnya faktor sepunya terbesar, GSTK pula adalah gandaan sepunya terkecil. Dan biasanya you dah belajar dah berkenaan dengan sifir, operasi darab dan juga bahagi. Cuma kita nak compilekan semua yang you pernah belajar ni dan kita asingkan macam mana untuk identify faktor, macam mana nak identify gandaan. Itu je. So itulah yang kita akan belajar dalam episod kali ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Teacher Ikin, examiner di Brainwork. Dalam video ini, kita akan mulakan dulu dengan episod reset. Episod reset ni adalah untuk kukuhkan konsep asas bab 2 bagi tingkatan 1 iaitu faktor dan gandaan sebelum kita go through soalan sebenar ikut standard peperiksaan. Tapi student, sebelum tu, download dulu modul yang kita sediakan di bahagian description. Jom kita mulakan. Baiklah student, kita pergi dulu kepada faktor. Faktor ni sebenarnya adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan suatu nombor tanpa menghasilkan sebarang baki. So, kita tengok dulu pada soalan ini. Nyatakan faktor bagi 12. Untuk mendapatkan faktor bagi 12, ada dua kaedah yang kita boleh gunakan. Kaedah pembahagian dan yang kedua adalah kaedah pasangan darab. Kalau kaedah pembahagian, dia directly mengikut kepada definisi faktor itu sendiri. Nombor yang boleh dibahagikan nombor menghasilkan satu nombor tanpa baki. So, kalau kita tengok, kita ambil 12 dibahagikan dengan 1 akan dapat 12. 12 bahagi 2 akan dapat 6. 12 bahagi 3 dapat 4. 12 bahagi 4 akan dapat 3. Dan kalau kita tengok 12 bahagi 5, dia mempunyai baki iaitu bakinya 2. So, disebabkan ada baki 2, nombor 5 ini bukan dikategorikan sebagai faktor kepada 12. Dan 12 bahagi 6 dapat 2, 12 bahagi 1 dapat 2. Kalau you tengok bahagian tengah ni ada nombor 7, 8, 9, 10 dan 11. Saya tak identify dekat sini. Saya tak listkan sebab bila kita bahagikan dengan nombor tersebut akan mendapat hasil baki. So, yang mana nombor dia dibahagikan dengan nombor tersebut mendapat hasil bakinya. That's why dia bukanlah faktor bagi nombor tersebut. So, siapa faktor bagi 12? 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kalau kita tengok bagi pasangan darab pula, kita akan menggunakan konsep darab. Nombor apa didarabkan dengan nombor apa menghasilkan nombor 12. 1 darab 12 dapat 12, 2 darab 6 dapat 12, 3 darab 4 dapat 12, 4 darab 3 dapat 12. Kalau awak tengok, bila kita buat pendarapan dan berada di sini pengulangan, bahagian bawah ni kita tak ambil dah sebab dia berulang. So, siapakah faktor bagi 12? 1, 2, 3, 4, 6 dan juga 12. Okey student, soalan seterusnya adalah nyatakan faktor bagi 18. Awak boleh pause dulu video ni so that awak boleh try jawab dulu soalan tersebut menggunakan kedua-dua kaedah ni. So student, jom kita bandingkan jawapan awak dengan jawapan saya. Untuk bahagian pembahagian, kita akan ambil 18 bahagi dengan 1, awak akan dapat 18. 18 bahagi 2 akan dapat 9. 18 bahagi 3 akan dapat 6. 18 bahagi 6 dapat 3. 18 bahagi 9 dapat 2. 18 bahagi 18 akan dapat 1. So, dekat bahagian tengah-tengah ni antara 4, 5, 6, 7, 8, dekat bahagian situ semua tak ada. Sebab bila kita dibuat operasi bahagi akan menghasilkan baki. So, siapakah faktor bagi 18? 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Kalau guna kaedah pasangan darab, kita akan ambil nombor apa didarabkan dengan nombor apa akan dapat 18. So, bila kita buat calculation, kita akan dapat 1, 2, 3, 6 dan di sini ada pengulangan. So, bahagian bawah ni kita cancel. Kita akan ambil bahagian sini 6, 9, 18. Jadi, faktor bagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Pastikan awak ada tulis perkataan dan sebagai perakhiran untuk faktor yang terakhir.
Okey, sekarang student kita akan pergi pula bahagian gandaan. Gandaan ni sebenarnya adalah hasil daripada operasi darab nombor tersebut dengan nombor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Senang cerita gandaan ni sebenarnya adalah sifir. So, kalau kita tengok pada soalan yang di hadapan, kalau dia cakap gandaan 4, maksudnya kena senaraikan sifir 4. Dan dia akan bermula dengan 1 darab 4 sama dengan 4, 2 darab 4 sama dengan 8, 3 darab 4 sama dengan 12. So maknanya bahagian belakang ni adalah hasil pendarapan tersebut. So belakang inilah kita panggil sebagai gandaan bagi 4. So kalau kita senaraikan gandaan 4, kita akan mulakan dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan sampai seterusnya. Dan nombornya akan jadi infinity. Unless kalau soalan tu ada letak range nombor berapa hingga nombor berapa bagi gandaan tersebut. So student, awak boleh cuba jawab dulu soalan ni berkenaan dengan gandaan 6. Awak boleh pause dulu sebelum awak identify jawapan daripada saya. So student, jom kita compare jawapan awak dengan jawapan saya. So kalau kita tengok gandaan 6, dia merupakan sifir 6. Jadi kita kena buatlah senarai sifir 6 daripada 1 hinggalah infinity. So usually kita akan ambil dalam beberapa nombor sahaja. Kemudian kita akan letak koma dan letak dotted. So senarai ni bermula dengan 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Unless kalau soalan tu ada bagi range. Now, student, kita akan pergi pula bahagian nombor perdana. Usually kita akan dengar nombor perdana ni adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 1 atau dirinya sahaja. Tapi ada satu lagi faktor yang boleh menyatakan dia adalah nombor perdana. Iaitu dia hanya ada 2 faktor sahaja bagi nombor tersebut. Jadi, kalau kita tengok pada senarai nombor ni, 1 sehingga 7, kita identify sama-sama. Kalau 1, kita dah belajar cara nak cari faktor. So, 1 dibahagikan dengan 1 dapat 1. So, tak ada nombor lain boleh bahagikan dengan 1 melainkan 1. Jadi, ini hanya ada satu faktor sahaja. Jadi, sebab itulah nombor 1 ni tak boleh dikategorikan sebagai nombor perdana. Bagi nombor 2 pula, you nampak ada 2 faktor bagi nombor 2. So, nombor 2 ni adalah faktor perdana. Kalau kita tengok nombor 3, hanya ada 1 dan 3 sahaja sebagai faktor bagi nombor 3. So, nombor 3 ni adalah faktor perdana. Cuba kita tengok nombor 4. Kita ada 3 faktor yang melibatkan nombor 4, iaitu 1, 2 dan 4. So, sebab itulah 4 ini bukan faktor perdana, mempunyai lebih 2 faktor daripada nombor 4. Kalau kita tengok nombor 5, 5 hanya ada 2 faktor sahaja, iaitu 1 dan juga 5. Dan nombor 6 kita tengok ada 4 faktor bagi nombor 6. Jadi sebab itulah nombor 6 itu bukan nombor perdana. So kalau kita tengok nombor 7, dia hanya ada 2 faktor sahaja bagi nombor 7. So sebab itulah 7 itu adalah faktor perdana. So dalam senarai-senarai nombor ni, kita nampak 1 bukan nombor perdana sebab dia ada 1 faktor sahaja. 2 adalah nombor perdana, 3 nombor perdana, 4 bukan nombor perdana, 5 nombor perdana, 6 bukan nombor perdana dan 7 merupakan nombor perdana. Itu adalah cara untuk identify nombor perdana. So now, student, kita akan pergi pula pada faktor perdana. Kalau you dah kenal nombor perdana, it's very easy untuk you identify faktor perdana. So, untuk faktor perdana bagi 12, step pertama you kena cari dulu faktor 12. So, saya dah senaraikan faktor 12 iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan juga 12. Dan daripada senarai faktor 12 tu, kita identify apakah nombor perdana. Nombor 1 bukan nombor perdana sebab kita dah identify tadi hanya ada 1 faktor sahaja. So dalam faktor 12 ini nombor perdananya adalah 2, 3 sahaja. So 2 dan 3. Itu adalah nombor perdana yang ada dalam faktor 12. Dan nombor perdana inilah dia merupakan faktor perdana bagi 12. Jadi kita nak senaraikannya, kita akan tulis 2 dan 3 merupakan faktor perdana bagi 12. Okay student, now you cuba jawab soalan ni, faktor perdana bagi nombor 30. So, awak boleh pause dulu video ni and try jawab sendiri before saya identify jawapan dengan awak sama-sama. Okay student, kita identify sama-sama. So, dalam faktor perdana bagi 30, awak kena cari dulu faktor 30. So, saya dah senaraikan faktor bagi 30 iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan juga 30.
Kemudian kita identify yang mana satu nombor perdana. So dari faktor 30 ni nombor perdananya adalah 2, 3 dan 5 sahaja. Okey, sebab nombor lain kita ada dekat dalam faktor yang lebih banyak daripada dua faktor. So apa berlaku? Nombor perdananya adalah 2, 3 dan 5. So, itulah faktor perdana bagi nombor 30. So, kita senaraikan je balik. 2, 3 dan 5 merupakan faktor perdana bagi 30. Seterusnya, student, kita akan pergi pula bahagian pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana ada dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah hasil darab. Kaedah yang kedua adalah bahagi secara berturut-turut. So, ikut kepada soalan. Usually, soalan akan cakap, ungkapkan 12 sebagai hasil darab pemfaktoran perdana. So, apa berlaku? You akan ambil 12 ni. Okay, bila dia cakap berkenaan dengan hasil darab, so operasinya mesti darab lah. So, daripada 12 ni, kita bawa keluar 2 sebab 2 ni adalah nombor perdana. So, kita bawa keluar 2 dulu. So, 2 ni didarabkan dengan berapa boleh dapat 12? So, akan darab dengan 6. Jadi, bahagian 6 dengan 2 ni kita tengok, 2 dah jadi nombor perdana. So, kita kekalkan saja, bawa je sampai di akhir bahagian. Tapi untuk nombor 6 ni dia masih lagi belum nombor perdana. Jadi you kena pecahkan lagi 6 ni kepada nombor-nombor perdana yang relevan. So kalau kita tengok 2 darab dengan 3 awak akan dapat 6. Dan 2 dan juga 3 ni merupakan nombor perdana. So bila dah akhir macam ni, cara tulis dia adalah 12 sama dengan 2 darab 2 darab dengan 3. So, annotation untuk buat pemfaktoran perdana, kita perlu menggunakan pendarapan dan nombor tersebut mestilah nombor perdana sahaja. Kalau kita pergi bahagian pembahagian berturut-turut, dia akan menggunakan konsep bahagilah. So, 12 bahagi dengan nombor perdana yang pertama paling kecil, yang relevan, kita akan dapat 6. Hasil 6 ni kita akan bawa turun bawah dan dibahagikan lagi dengan nombor perdana, kemudian akan dapat 3. Dan hasil dia kita akan bahagi lagi dengan nombor perdana yang relevan dan menghasilkan 1. So, final answer mesti dapat 1 bila kita buat pembahagian berturut-turut. So, siapakah nombor perdana? Dia adalah 2, 2 dan juga 3. So, faktor perdana bagi 12 kalau ikut kepada pemfaktoran perdana, dia akan menghasilkan 2 darab 2 darab 3, iaitu 12 duduk depan. So, ini adalah konsep untuk membuat pemfaktoran perdana. Okey, student, you boleh tengok dulu soalan ni. Ungkapkan 24 sebagai hasil darab ataupun bahagi secara berturut-turut. So, you boleh pause dulu video ni untuk try dulu jawab soalan sebelum saya identify soalan dengan jawapan bersama awak. Okay, now student, kita identify sama-sama jawapan awak dengan jawapan saya. So, ungkapkan 24 sebagai hasil darab, kita akan pecahkan dia. 24 dibahagikan kepada dua bahagian, nombor perdana dan bukan nombor perdana. So, 2 didarabkan dengan 12 akan dapat 24. So, 2 ni dah jadi nombor perdana, kita akan bawa je sampai ke bawah. 12 ni masih bukan nombor perdana lagi. So, kita kena pecahkan lagi nombor perdana dengan nombor seterusnya. So, 2 darab dengan 6, awak akan dapat 12. So, 2 ni dia dah jadi nombor perdana. So, kita bawa je turun bawah. 6 ni dia akan dipecahkan lagi sebab 6 ni bukan nombor perdana. So, bila dipecahkan lagi, dia akan dapat 2 darab 3 akan menghasilkan 6. So, final adalah 24 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3. Ini adalah annotation untuk pemfaktoran perdana bagi 24. Bagi bahagian berturut-turut, awak akan bahagikan dengan nombor perdana yang relevan. So, 24 bahagi dengan 2 akan dapat 12. 12 tu awak akan bawa dia turun ke bawah, dibahagikan lagi dengan nombor perdana, dapat 6. 6 dibahagikan lagi dengan nombor perdana, dapat 3. Dan dibahagikan lagi dengan nombor perdana sehinggalah awak mendapat hasilnya 1. So, final answer akan menghasilkan 24 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab dengan 3. Seterusnya student, kita akan pergi pula dengan perkataan sepunya. So, dalam topik ni kita ada faktor sepunya dan juga gandaan sepunya. So, kita identify sama-sama. Sepunya ni maksudnya adalah sama. So, kalau kita ada faktor sepunya, maksudnya faktor bagi dua nombor tu adalah sama. Kalau gandaan sepunya, maksudnya dua gandaan tersebut ada nombor yang sama. So, kita tengok dulu bahagian faktor sepunya. Kita identify faktor 12 dengan faktor 18. Senaraikan dulu faktor 12 iaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Bagi faktor 18 ada 1, 2, 3, 6, 9 dan 18.
So, untuk identify faktor sepunya, kita kena identify yang sama. So, siapa yang sama? 1, 2, 3 sahaja. Dan 6. Okay. So, dekat sini ada 4 nombor faktor yang sama. So, kita senaraikan saja faktor sepunya bagi 12 dan 18 adalah 1, 2, 3 dan 6. Okay, so itu adalah faktor sepunya. Bagi faktor sepunya terbesar, so kita tengok balik senarai faktor sepunya, ada 1, 2, 3 dan 6. Siapa yang paling besar? So kalau kita nampak nombor 6 adalah paling besar. So faktor sepunya terbesar atau kita panggil sebagai FSTB adalah 6. Okay, so kita tengok pula pada gandaan sepunya. So kalau bahagian faktor sepunya awak dah identify dan faham, kita pergi bahagian gandaan sepunya. So gandaan ni adalah sifir. So kita akan buat dulu sifir 4 dengan sifir 6. Pastikan ada dotted dekat bahagian belakang menandakan ada lagi nombor di bahagian belakang. Tapi kita tak senaraikan secara keseluruhan. So, apa berlaku? Kita identify dulu gandaan 4 dengan 6 yang mana sama. So, kalau kita tengok dekat sini 12 sama, kemudian ada lagi 24, 28 tak ada, 32, 36, 40. So, kalau kita tengok itu adalah senarai nombor yang sama. So, kita identify gandaan sepunya bagi 4 dan 6 adalah 12 dan 24 setakat range yang diberikan ini. So kalau kita tambahkan lagi kita punya sifir 4 dan juga sifir 6, kita akan dapat lagi gandaan sepunya bagi 4 dan juga 6. So kalau kita tengok setakat range yang kita senaraikan, gandaan sepunya paling kecil, terkecil, maksudnya gandaan sepunya yang paling kecil adalah 12. Ini adalah nombor yang paling kecil kita jumpa dekat bahagian gandaan 4 dengan gandaan 6. So, gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 4 dan 6 adalah 12. So, ini adalah cara untuk you identify gandaan sepunya dan juga faktor sepunya, termasuklah FSTB dan juga GSTK. Okay, now student, kita akan pergi pula cara nak identify FSTB dengan GSTK dengan menggunakan perfaktoran perdana. So, dalam perfaktoran perdana, kita dah identify dah tadi, perfaktoran perdana bagi 12 adalah 2 darab 3 darab 3. Perfaktoran bagi 18 adalah 2 darab 3 darab 3. Okay, so macam mana kita nak identify FSTB menggunakan perfaktoran perdana? Kita akan identify grouping dia dulu. Okay, so kita tengok nombor perdana yang ada adalah 2 dengan 3 dan kita tengok yang mana sama. So kalau 12 dengan 18, yang pertama sama adalah 2. Sebab tu kita letakkan 2. Yang kedua ni tak sama, so kita tak boleh ambil. Kita ambil yang belakang pula, 3 dengan 3 adalah orang yang sama. So kita akan ambil nombor yang bahagian belakang dengan bahagian depan. So senang cerita, untuk FSTB bagi perfaktoran perdana, awak kena ambil kedua-dua faktor perdana tu mempunyai nombor yang sama. So kalau 12 ada 2, 18 ada 2, kita akan tulis sebagai satu pasangan. Didarabkan dengan 3 dengan 3 sebagai satu pasangan. So 2 darab dengan 3 awak akan dapat 6. So FSTB bagi 12 dengan 18 adalah 6 menggunakan perfaktoran perdana. Kalau kita pergi bahagian GSTK, dia berbeza sikit. Kalau GSTK, kita akan tengok yang mana satu nombor perdana paling banyak. So kalau kita tengok dekat 12 dengan 18, kedua-dua nombor ni dia ada nombor 2 sebagai faktor perdana untuk 12 dan juga 18. Tapi antara 12 dengan 18, siapa yang ada faktor perdana paling banyak? So kita akan ambil yang paling banyak ni, kita letakkan sebagai pendarapan yang pertama. Seterusnya, kita identify pula nombor perdana yang seterusnya iaitu nombor 3. So kita tengok antara 12 dengan 18, 18 paling banyak nombor perdana bagi nombor 3. So kita akan gunakan 3 darab 3 di bahagian bawah. So kita akan darabkan ke semua nombor perdana yang banyak dan kita akan menghasilkan 36 sebagai GSTK bagi 12 dan juga 18. Okay students, sekarang kita nak identify pula macam mana untuk kita gunakan FSTB dengan GSTK. Situasi macam mana untuk kita tentukan situasi tersebut perlu guna FSTB atau GSTK.
So, keyword dekat sini yang awak kena tekankan adalah di bahagian FSTB, usually dia akan cakap bahagi tanpa baki. Kalau GSTK akan ada pengulangan. So, itu adalah perbandingan untuk identify yang mana satu FSTB dan juga GSTK. So, kalau kita tengok pada soalan yang pertama FSTB ni, ada 12 coklat dan 18 gula-gula untuk dibahagi sama rata tanpa baki. So, ini adalah keyword dia. Tanpa baki. So, bila nampak perkataan tanpa baki, maksudnya kita perlu menggunakan FSTB. So, berapa ramai pelajar yang akan terima coklat dan gula-gula? So, kita cari dulu FSTB bagi 12 dan 18. So, macam mana nak cari? Ada banyak kaedah. Yang pertama, kita cari faktor, kemudian cari faktor perdana. Dan kemudian kita boleh juga guna kaedah pemfaktoran perdana. So, apa yang you boleh buat adalah you guna pemfaktoran perdana, lebih mudah lah. So, kita ambil 12. Pemfaktoran perdana untuk 12 adalah 2 darab 2 darab 3. Kalau 18, awak akan dapat 2 darab 3 darab 3. So, kita akan ambil nilai yang sama, faktor perdana yang sama iaitu 2 dan juga 3. So, FSTB bagi 12 dan 18 adalah 2 darab dengan 3, awak akan dapat 6. So, apa maksud dia? Maknanya akan ada 6 orang pelajar yang akan menerima gula-gula dan juga coklat. Bagi soalan seterusnya, berapa banyak coklat dan gula-gula akan diterima oleh seorang pelajar? So, sekarang kita ada 6 pelajar. Bagi coklat, kita ada total 12 coklat. Bahagikan kepada 6 pelajar, kita akan dapat 2. So, seorang pelajar akan dapat 2 coklat. Kalau gula-gula pula, kita ada 18 gula-gula dibahagikan dengan 6 pelajar yang akan terima dan hasilnya kita akan dapat 3. So, coklat untuk seorang pelajar akan dapat 2, gula-gula seorang pelajar akan dapat 3. Ini adalah kaedah untuk menjawab soalan bagi menentukan FSTB atau GSTK. So, ini adalah untuk FSTB dulu. Okey, seterusnya kita pergi bahagian GSTK. So, kalau kita tengok, satu loceng berbunyi setiap 4 minit dan satu lagi berbunyi setiap 6 minit. So, pada minit keberapa loceng itu akan bunyi serentak? So, maksudnya pengulangan minit tu dia diulang-ulang sehinggalah minit tersebut berjumpa dan berlakunya loceng tu berbunyi serentak. So, bila soalan ni macam ni, apa yang awak kena buat? Awak kena cari dulu pemfaktoran perdana bagi 4, 6. Atau awak boleh buat dulu gandaan 4 atau gandaan 6. So, kalau macam saya lebih prefer kepada pemfaktoran perdana sebab lagi easy untuk awak identify jawapan dia. So, untuk 4, faktor perdana dia adalah 2 darab dengan 2. Bagi 6 pula adalah 2 darab dengan 3. So, kalau kita tengok bahagian 4 dengan 6, faktor perdana dia adalah 2. Paling besar, paling banyak diulang adalah dekat bahagian 4. So, kita akan ambil 2 darab dengan 2. Kemudian nombor 3, dekat 4 dia tak ada 3, tapi dekat 6 ada 3. So, kita hanya ambil satu sahaja faktor perdana 3. So, GSTK bagi 4 dengan 6 adalah 2 darab 2 darab 3. So, awak akan dapat 2 darab 2 awak akan dapat 4, 4 darab 2 awak akan dapat 12. So, GSTK bagi 4 dengan 6 adalah 12. So, maksudnya pada minit yang ke-12, mereka akan berbunyi serentak. Okey, student, awak boleh tengok soalan ni dan cuba jawab dulu. Make sure awak pause dulu video ni sebab kejap lagi kita akan identify jawapan awak dengan saya sama-sama. Okey, student, kalau kita tengok pada soalan pertama, ada 15 pen merah dan 20 pen biru. Ia dibahagikan sama rata tanpa baki. So, keyword di sini tanpa baki kepada beberapa pelajar. So, berapa pelajar yang akan dapat pen tu? So, kalau kita nampak keyword dia tanpa baki, ia sebenarnya melibatkan FSTB. So, apa yang awak kena buat? Awak perlu cari faktor perdana bagi 15 dan faktor perdana bagi 20. Okey, kalau saya akan cari faktor perdana 15 akan dapat 3 darab 5. Faktor perdana 20 akan dapat 2 darab 2 darab 5. So, dekat sini kalau you tengok yang sama hanyalah 5. Jadi, faktor terbesar, faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 20 adalah 5. Jadi, pelajar yang terlibat untuk menerima pen merah dan juga pen biru itu hanyalah 5 orang. Kemudian kita tengok pada soalan seterusnya, satu lampu berkelip setiap 3 minit
dan satu lagi setiap 5 minit. So minit keberapa ia berkelip serentak. So maksudnya ini adalah pengulangan minit yang melibatkan lampu tu berkelip. So dia akan melibatkan bahagian GSTK. So GSTK kita akan cari dulu faktor perdana bagi 3 iaitu 3. Faktor perdana bagi 5 adalah 5. So disebabkan kedua-dua nombor tu tiada yang banyak diulang. So kita akan ambil 3 dengan 5 ni, kita akan darabkan untuk mendapatkan nilai bagi GSTK untuk 3 dan 5. So bila dapat darabkan dia, kita akan dapat GSTK dia adalah 15. So pada minit yang ke-15, dua lampu tersebut akan berkelip secara serentak. So student, sebelum kita tamatkan episod kali ni, kita recap balik apa yang kita dah belajar. Okay, so setakat ni dalam video kali ni kita dah belajar berkenaan dengan faktor, gandaan, nombor perdana, faktor perdana GSTK dan juga FSTB, termasuk cara untuk identify situasi tersebut nak guna FSTB ataupun GSTK. Dalam episod seterusnya iaitu episod skor, kita akan tackle pula soalan-soalan aplikasi dan juga soalan sebenar mengikut kepada standard peperiksaan kita dan dia akan melibatkan daripada level yang mudah hinggalah level yang susah. So kita jumpa next episode. Bye.